Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada Imran Daniel Ubaidillah, Muhammad Nakiyuddin, Muhammad Amirul Al-Ashraf, saya Fatin Aina Atirah dan juga Nurul Suliana akan membentangkan tajuk peranan dan intervensi kaunseling berkenaan isu buli cyber dalam kalangan pelajar sekolah. Baiklah, seterusnya kita akan lihat dulu petikan daripada perbahasan sidang Dewan Rakyat. Manakala bagi buli cyber, MCMC melaporkan sebelum ini jumlah kes yang diterima adalah sebanyak 10 kes sehari. Tapi data terkini setakat 1 November 2024, bagi tahun ini sahaja, MCMC telah menerima permohonan ataupun laporan sebanyak 8,339 kes ataupun 27 kes buli cyber sehari. 27 kes sehari buli cyber. Inilah realiti yang kita hadapi pada hari ini. Baiklah, bagi pengenalan untuk topik yang kami pilih ini, yang pertama sekali penggunaan peranti digital dalam kehidupan seharian sejajar dengan perkembangan teknologi masa kini. Seperti yang kita dapat lihat, sekarang ni semua orang guna peranti digital disebabkan semakin lama semakin berkembangnya teknologi. Jadi dengan berkembangnya teknologi, sekarang ni hampir semua lapisan masyarakat mempunyai sekurang-kurangnya satu alat komunikasi dan juga akaun media sosial bagi memperoleh maklumat dan mengikuti perkembangan terkini. Jadi dari adanya media sosial ini, masyarakat lebih terdedah pada kata-kata dan pandangan orang. Seperti yang kita tahu, di media sosial semua orang bebas untuk memberikan pendapat. Jadi apabila masyarakat bebas untuk memberikan pendapat, di sinilah berlakunya buli cyber. Apa itu buli cyber? Buli cyber ialah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang secara berulang menggunakan teknologi komunikasi iaitu internet, media sosial ataupun permainan di atas talian. So, seperti video yang kita tengok sebelum ni, trend buli cyber menunjukkan peningkatan ketara di Malaysia seperti yang dinyatakan oleh MCMC dan mereka telah menerima aduan berkenaan buli cyber yang semakin meningkat sejak 3 tahun yang lalu. Jadi siapakah yang menjadi sasaran pembuli cyber ini ialah pelajar kerana pelajar kurang pendedahan menyeluruh tentang internet dan juga buli cyber. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul Al-Ashraf bin Muhammad Fauzi akan meneruskan pembentangan bagi bahagian isu ataupun permasalahan kajian. Baiklah saudara, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ICT serta penggunaan media sosial semakin meluas dalam kalangan remaja telah pun mengubah corak interaksi sosial pelajar pada masa kini. Penggunaan platform seperti TikTok, Instagram, Threads, WhatsApp dan X menjadi medium utama kepada perkongsian maklumat dan komunikasi dalam kehidupan seharian pelajar. Walaupun perkembangan ini memberikan banyak faedah kepada pembelajaran dan interaksi sosial, namun penggunaan media digital yang tidak terkawal turut menyumbang kepada peningkatan kes buli cyber dalam kalangan pelajar sekolah. Baiklah saudara, isu buli cyber di Malaysia bukanlah satu isu yang boleh dipandang remeh kerana statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, Multimedia Malaysia SKMM pada tahun 2021 sebanyak 326 laporan berkaitan kes buli cyber telah pun diterima oleh SKMM, namun jumlah ini mendadak naik kepada 6,598 kes setakat Julai 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat ketara dalam tempoh 3 tahun. Selain itu, SKMM turut menerima sebanyak 8,399 laporan berkaitan buli cyber bagi tempoh Januari hingga 1 November 2024 bersamaan dengan purata 27 kes sehari. Statistik ini menggambarkan bahawa masalah buli cyber semakin serius dan memerlukan tindakan segera daripada pelbagai pihak. Tambahan pula, SKMM melaporkan bahawa sebanyak 8,756 kandungan berkaitan buli cyber telah pun diturunkan dari pelbagai platform media sosial sepanjang tahun 2024 berbanding hanya 1,763 kandungan diturunkan pada tahun 2023. Baiklah, fenomena ini memberi kesan yang besar terhadap kesejahteraan psikologi dan perkembangan akademik pelajar.
Mangsa buli cyber sering mengalami tekanan emosi, kebimbangan, kemurungan serta kecenderungan untuk mengasingkan diri daripada rakan-rakan dan persekitaran, khususnya sekolah. Dalam situasi ini, mangsa boleh mengalami trauma emosi yang berpanjangan sehingga menjejaskan prestasi akademik dan hubungan sosial mereka. Sebahagian pelajar menganggap perbuatan seperti mengejek, menghina ataupun menyebarkan kandungan sensitif di media sosial hanyalah sebagai sebuah bentuk hiburan tanpa menyedari kesan negatif yang dialami oleh mangsa. Tambahan pula, sifat anonymity dalam media sosial menyebabkan pelaku buli cyber berasa lebih berani untuk melakukan perbuatan tersebut kerana identiti mereka sukar dikenal pasti. Keadaan ini menjadikan buli cyber sukar dikawal berbanding buli fizikal. Dalam konteks institusi pendidikan, peranan unit bimbingan dan kaunseling UBK sekolah amat penting dalam menangani isu buli cyber dan khususnya dalam kalangan pelajar. Unit ini berfungsi sebagai medium sokongan psikososial yang membantu mengenal pasti pelajar yang menjadi mangsa atau pelaku buli cyber serta menyediakan intervensi yang bersesuaian. Melalui sesi kaunseling individu ataupun kelompok, pelajar dapat dibimbing untuk menguruskan emosi, meningkatkan daya tindak serta membina keyakinan diri bagi menghadapi tekanan yang dialami akibat buli cyber. Selain itu, UBK turut berperanan melaksanakan program kesedaran, ceramah keselamatan cyber, kempen penggunaan media sosial secara beretika serta aktiviti pendidikan digital bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan pelajar. Baiklah, sekarang saya Imran Daniel akan berkongsi hasil dapatan kajian-kajian lepas berkenaan dengan intervensi kaunseling untuk mangsa cyberbullying. Yang pertama sekali, kajian-kajian lepas telah menekankan peranan penting dalam menangani isu cyberbullying dalam kalangan remaja, di mana menurut kajian Putra pada tahun 2022, beliau telah mengkaji peranan kaunseling tingkah laku kognitif untuk mangsa cyberbullying, di mana ia membincangkan langkah-langkah intervensi, iaitu yang pertama sekali mengenal pasti mangsa, kemudian memberi pendekatan kognitif tingkah laku dan akhir sekali memberi suatu tindakan susulan. Kaunseling ini membantu mengubah pemikiran negatif, mengurangkan kebimbangan, kemurungan dan penarikan diri secara sosial untuk dalam kalangan remaja lah. Kemudian kajian oleh Grover pada tahun 2023 memberi suatu gambaran holistik tentang peranan kaunseling sebagai pencegahan dan intervensi untuk remaja, di mana strategi pencegahan ini sering dihadapi oleh remaja, dan juga kajian ini juga berperanan dalam meningkatkan daya tahan diri, kesejahteraan emosi dan membantu membina kemahiran daya tindak yang positif dalam kalangan remaja. Kemudiannya, keperluan terhadap pelaksanaan intervensi yang berkesan semakin mendesaklah berdasarkan dapatan oleh Zhu pada tahun 2021 yang melaporkan peningkatan yang ketara dari segi kadar mangsa cyberbullying dalam tempoh 5 tahun. Kadar tersebut didapati meningkat daripada 13.99% hingga 57.5% dengan purata sekitar 33%. Peningkatan ini dikaitkan dengan perkembangan pesat media sosial serta akses internet yang semakin meluas dalam golongan muda. Oleh itu, dapatan kajian ini mengukuhkan kepentingan pelaksanaan intervensi kaunseling dan program anti-bully yang sistematik bagi menangani isu cyberbully yang semakin membimbangkan. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada bagaimana kaunseling ini menjadi suatu intervensi yang berkesan dalam menangani masalah cyberbully. Kaunseling tingkah laku kognitif ini membantu dalam mengubah pemikiran negatif, mengawal emosi, di samping membentuk tingkah laku positif. Ia juga dapat meningkatkan keyakinan diri, di samping mengurangkan tekanan psikologi yang dihadapi, khususnya meningkatkan kemahiran daya tindak murid.
Kemudian di antara jurang penyelidikan ialah kebanyakan kajian-kajian ini dijalankan di luar negara. Jadi terdapat suatu perbezaan dari segi budaya, sistem pendidikan dan juga corak penggunaan media sosial. Jadi kajian dalam konteks Malaysia masih terhad. Justru justifikasi untuk kajian semasa di mana kajian kami mengkaji pelaksanaan dan keberkesanan intervensi kaunseling untuk masa cyberbully dalam konteks Malaysia, di mana ia boleh menyumbang kepada bidang bimbingan dan kaunseling. Ia juga boleh membantu dalam amalan kaunselor sekolah dan akhir sekali membantu dalam perancangan intervensi anti-cyberbully yang lebih berkesan. Seterusnya ialah bahagian perbincangan. Pertama sekali, perkembangan teknologi komunikasi dan penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar telah memberi kesan yang besar terhadap cara mereka berinteraksi dalam kehidupan seharian. Walaupun media sosial banyak memberi manfaat dari segi komunikasi dan perkongsian maklumat, penggunaannya yang tak terkawal boleh menyebabkan berlakunya buli cyber. Hal ini kerana pelajar yang aktif menggunakan media sosial lebih mudah terdedah kepada gangguan seperti penghinaan ugutan dan penyebaran maklumat negatif. Situasi ini boleh menjejaskan emosi dan kesejahteraan mereka. Perkara ini juga turut disokong oleh kajian Nur Azila Ismail yang menyatakan bahawa pendedahan berterusan kepada gangguan digital ini memberi kesan terhadap emosi dan tingkah laku pelajar. Perkara ini turut disokong oleh kajian Cik Awang dan Alawi yang mendapati bahawa mangsa buli cyber ni mudah untuk mengalami tekanan psikologi. Seterusnya, buli cyber ni juga memberi kesan yang besar terhadap kesihatan mental pelajar. Mangsa biasanya akan mengalami tekanan emosi seperti rasa takut, malu, bimbang serta hilang keyakinan diri. Keadaan ni boleh berlaku secara berulang kerana buli cyber ni boleh terjadi pada bila-bila masa melalui penggunaan media sosial dan juga telefon pintar. Berbanding dengan buli secara bersemuka, kalau buli cyber ni lebih sukar untuk dielakkan kerana dia berlaku dekat dalam talian. Akibatnya, mangsa juga cenderung untuk mengasingkan diri daripada persekitaran sosial. Selain itu, terdapat beberapa cabaran dalam menangani isu buli cyber. Antara cabaran yang pertama adalah penggunaan akaun palsu ataupun identiti yang anonim yang menyebabkan pelaku sukar untuk dikenal pasti. Selain daripada itu, kebanyakan kes ni berlaku di luar kawasan sekolah, jadi pihak sekolah juga sukar untuk mengambil tindakan yang seterusnya. Di samping itu, ramai juga mangsa memilih untuk tak melaporkan kejadian tersebut sebab takut dipersalahkan ataupun berasa malu untuk berkongsi masalah mereka. Keadaan ni menunjukkan bahawa tahap kesedaran pelajar untuk mendapatkan bantuan tu masih perlu dipertingkatkan. Akhir sekali, peranan sokongan juga sangat penting dalam menangani isu ni. Perkhidmatan bimbingan dan juga kaunseling kat sekolah dapat membantu mangsa untuk mengurus tekanan emosi serta membina semula keyakinan diri mereka. Selain daripada itu, sesi kaunseling individu ataupun kelompok boleh membantu pelajar untuk meluahkan perasaan dengan lebih baik. Kempen kesedaran seperti anti-bully cyber dan pendidikan keselamatan digital ni juga perlu diperluas supaya pelajar lebih peka terhadap penggunaan media sosial secara beretika. Akhirnya, kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan juga masyarakat amat penting bagi memastikan kesejahteraan pelajar sentiasa terpelihara. Implikasi isu cyberbully dalam kalangan pelajar. Yang pertama, implikasi terhadap kesejahteraan emosi pelajar, mana cyberbully memberi kesan yang besar terhadap emosi pelajar seperti tekanan, kebimbangan, kemurungan, rasa rendah diri dan juga takut untuk berinteraksi. Pelajar yang menjadi mangsa mungkin akan terasa asing, tidak selamat dan juga hilang keyakinan diri. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat menjejaskan kesihatan mental pelajar. Seterusnya, implikasi terhadap pembentukan tingkah laku.
Okey, mangsa cyberbuli boleh menunjukkan perubahan tingkah laku seperti menjadi pendiam, agresif, mudah marah atau mengasingkan diri. Ada juga pelajar yang bertindak balas dengan perlakuan buli terhadap orang lain, di mana situasi ini boleh membentuk tingkah laku yang negatif dan menjejaskan pengembangan sasiah pelajar. Okey, seterusnya integrasi terhadap hubungan sosial. Okey, di mana dia dapat merosakkan hubungan pelajar dengan rakan sebaya, family dan juga guru. Di mana pelajar mungkin sukar untuk mempercayai orang lain, berasa tersisih atau kurang melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Ini boleh menyebabkan pengasingan sosial serta mengganggu pembentukan hubungan interpersonal yang sihat. Okey, seterusnya integrasi terhadap prestasi akademik pelajar, mana ia boleh menyebabkan pelajar hilang fokus dalam pembelajaran, kurang motivasi, boleh menyebabkan mereka potensi sekolah atau penurunan pencapaian akademik. Okey, keadaan ini boleh memberi kesan terhadap perkembangan pendidikan mereka pada masa depan. Okey, akhir sekali integrasi terhadap persekitaran sekolah, mana jika tidak ditangani, cyberbuli boleh mewujudkan pengesaran suasana yang tidak selamat dan harmoni, mana ia boleh menjejaskan budaya sekolah serta hubungan antara warga sekolah. Terdapat 8 cadangan intervensi yang boleh dilakukan untuk mengurangi isu buli cyber. Okay, yang pertama, program kesedaran dan juga pendidikan buli cyber penting, seperti melaksanakan ceramah, bengkel dan kempen kesedaran mengenai definisi, bentuk, kesan dan serta langkah pencegahan buli cyber. Okay, ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kesedaran pelajar tentang penggunaan teknologi secara bertanggungjawab. Seterusnya, sesi kaunseling individu dan juga kelompok amat penting, di mana pelajar yang terlibat sebagai masa atau pelaku buli cyber perlu diberi kaunseling secara berterusan, di mana dapat membantu pelajar untuk mengurus emosi, meningkatkan harga diri mereka serta membentuk tingkah laku yang lebih positif. Okey, seterusnya modul kesedaran kemahiran sosial dan juga emosi, SEL, di mana pelaksanaan aktiviti yang memupuk empati, kawalan emosi, komunikasi berkesan dan juga penyelesaian konflik dapat mengurangkan kecenderungan pelajar untuk membuli atau menjadi mangsa buli. Okey, seterusnya bengkel literasi dan juga keselamatan digital. Okey, di mana dapat memberi pendedahan pelajar tentang etika penggunaan media sosial, perlindungan maklumat peribadi, keselamatan akaun serta cara untuk melaporkan gangguan dalam talian. Okey, seterusnya sistem aduan dan juga sokongan sekolah. Sekolah juga boleh menyediakan saluran aduan yang mudah diakses dan sulit supaya pelajar berasa selamat untuk melaporkan sekiranya berlakunya kes buli. Okey, tindakan susulan yang cepat dapat mengurangkan kesan terhadap mangsa buli cyber. Okey, seterusnya penlibatan ibu bapa amat penting, di mana seminar dan bengkel boleh membantu mereka untuk memahami isu buli cyber serta meningkatkan kemahiran ibu bapa untuk pemantauan penggunaan teknologi dalam kalangan anak-anak. Serta program mentor-menti di kalangan guru atau pelajar lebih senior boleh bertindak sebagai mentor kepada pelajar yang berisiko terlibat dalam buli cyber. Okey, sokongan ini dapat bantu pelajar berkongsi masalah dan serta mendapat bimbingan yang sesuai. Okey, sekali penguatkuasaan polisi anti buli cyber, mana sekolah perlu mempunyai peraturan yang jelas berkaitan buli cyber serta prosedur terhadap pelaku. Polisi yang konsisten dapat mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan juga kondusif. Baiklah, secara kesimpulannya, isu buli cyber dalam kalangan pelajar sekolah merupakan satu masalah sosial yang semakin membimbangkan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan juga penggunaan media sosial yang semakin meluas. Buli cyber ini juga memberikan tekanan mental dan juga kesan negatif kepada pelajar serta menjejaskan prestasi akademik pelajar itu sendiri.
Yang seterusnya, perkhidmatan bimbingan dan juga kaunseling memainkan peranan yang sangat penting sebagai mekanisme sokongan kepada pelajar yang terlibat dengan cyberbullying. Pelaksanaan intervensi ini dapat membantu pelajar mengurus tekanan, meningkatkan daya tahan diri serta membentuk tingkah laku yang lebih positif. Jadi pendekatan yang menyeluruh dan sistematik melalui pelaksanaan intervensi kaunseling yang berkesan ini, pendidikan digital serta penguatkuasaan polisi anti-buli dapat membantu untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat, harmoni dan juga kondusif. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.